Halo orang-orang, rindu zaman sekolah dulu? Kalau kau boleh jawab 10 soalan nostalgia sekolah ni, tahniah, kau ni murid. Contoh. Tapi kalau dapat bawah 5, mesti kau asyik ponteng kelas je dulu. Dari buku 38A yang sentiasa kosong sampai lagu waktu mengemas kelas, jom test berapa banyak kau benar-benar ingat. Let's go. Soalan 1. Apa nama buku latihan yang wajib dibeli setiap tahun? Buku 34A. Kantin mana yang jual air ABC sedap? Soalan ini selalu ditanya waktu rehat. Siapakah watak utama dalam siri TV pendidikan Jejak Matematik? Mat Jenin. Ujian apa yang semua murid takut pada bulan Oktober? UPSR, PMR, SPM. Cikgu nak periksa buku latihan. Semua murid akan buat apa? Tulis tarikh dengan cantik. Aktiviti wajib setiap pagi sebelum kelas bermula. Perhimpunan sekolah. Lagu apa yang dinyanyikan waktu menyapu kelas? Tangan kanan di tangan kiri. Hadiah apa yang diberikan untuk murid paling rajin ke perpustakaan? Pingat nilam. Kau dah siapkan projek Head tahun ni. Projek ini biasanya dibuat dengan kertas warna and gum. Siapakah mat disiplin yang paling ditakuti? Guru disiplin. Habislah kuis. Jadi, berapa soalan kau jawab betul? Kalau 8 ke atas, komen, aku cikgu kesayangan. Api kalau kurang, jangan malu. Dulu malas, sekarang dah jadi CEO. Oh yes, jangan lupa like and subscribe. Next, aku nak buat kuis lagu patriotik zaman sekolah. Korang nak tak? Tulis dekat komen. Selamat berjaya. Jangan lupa hantar homework awal-awal.